Ramai tanya. Ramai tanya Alia, ayah kau ni PCT macam mana? Alia jawab yang Alia ni PCT macam batu cinta. Kan rasa macam batu lah. Bukanlah. Ini batu cinta baru, itu pure black. Sebab apa pure black? Sebab dia tak ada seorang orang betul-betul hitam. So dia ada personality yang full misteri, bisa dibaca. Macam itulah. Okay, ini batu cinta baru juga, warna putih. Dia nampak personality yang macam elegant, classy, nampak macam mahal, macam aku. Dalam mimpi je lah. Okay, ini pula batu yang ada colour earth tone. Kalau tengok, kita boleh tengok personality dia macam Alia lah. Tenang, damai, macam babat kat pantai tu. Masing-masing lah. Salah. Ini batu yang paling tepat dengan dia. Warna rojak. Warna ni macam menggambarkan kadang-kadang moody, kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih, blue. Sentiasa lawa batu cinta stone. Jadi, antara batu-batu cinta tadi, yang mana yang sesuai dengan personality rumah korang? Berani ke, cool ke, elegant ke, semua dekat Vera Plaston. Jadi korang dah tahu kan nak cari mana batu-batu cantik? Ingat batu cantik, ingat Vera Plaston.